Okey, ini doa apa yang nak kena buat selepas daripada semaya, iaitu sunat kita berzikir. Selepas daripada semaya, sunat kita berzikir. Nak zikir lagu mana? Iaitu sunat kita berzikir begini. Astaghfirullahalazim. Lepas daripada semaya tu, sunat kita berzikir. Kalau semaya seorang diri lah. Kalau semaya berjemaah tu biasanya untuk imam akan berzikir ramai-ramai. Bila berzikir ramai-ramai tu, kalau kita tak erti pun, kita boleh turut. Sekurang-kurangnya kali dengar kali pertama tu tak erti lagi. Kali kedua tu boleh sebut sikit. Kali ketiga tu insya-Allah lah. Kena istiqamah mari jemaah. Ganah baca astaghfirullahalazim. Lepas tu baca 3 kali. Astaghfirullahalazim. 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 Minta apa untuk kita. Lepas tu minta apa juga untuk mak ayah kita. Astaghfirullahalazim li wal walidayya wa li jami'il muslimin wal muslim. Minta apa untuk mak kita 3 kali, untuk seluruh umat Islam 3 kali juga. Minta 3 kali. Lepas tu baca kan Allah. Lepas daripada astaghfirullah tu baca doa ni. Zikir rekah. Allahumma antas salam wa minkas salam. Fahyina rabbana ya zal jalali wal ikram. Baca doa tu. Kalau doa pondok tu ada banyak lagi. Tapi ni doa rekah lah, untuk rekah. Lepas tu baca doa. Allahumma la mani'a lima ataita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u zal jaddi minkal jaddu. Baca doa tu. Tiap kali baca zikir tu. Tiap kali lepas semaya. Astaghfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udu salam fahyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata darussalam tabarakta rabbana wa ta'ala ya zal jalali wal ikram. Baca Allahumma la mani'a lima ataita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u zal jaddu minkal jaddi. Tu doa zikir selepas semaya. Tu zikir rekah lah. Zikir rekah selepas daripada semaya. Lepas tu, lepas habis baca tu, Allahumma la mani'a lima ataita wa la mu'tiya. Lepas tu sunat kita zikir subhanallah 33 kali. Lepas tu alhamdulillah 33 kali. Allahu akbar 33 kali. Jadi 99. 99. Tu semua tu zikir rekah saja. Lepas tu kita berdoa lah. Lepas tu berdoa. Itu saja.